Kita nak makan dekat Rembayung. Apa yang berterabun apa tu? Okey, kita tengok ada orang buat maksiat kat dalam kereta ni. Okey guys, sekarang kita tengah cari tempat lepak lagi. Tak, kau tak masuk. Okey. Jom. Kita nak gini. Bapak gelap kan kau? Sabar. Tiga. Ayo pakai. On the way. Macam mana nak sangkut dia kat tudung kau? Driver kacak. Lagi mana ni? Rembayung. Kita nak pergi mana? Pergi mana? Kita nak makan. Silau. Kita nak makan dekat Rembayung. Okay, jumpa dekat Rembayung semua. Okay, dah sampai. Ayu, yang ni lah warung awesome yang kita salah tempat weh. Ya weh. Warung ni. Kena ni. Bagi mama. Yo. Apollo. Cik parking. Jumpa nak parking. Gila tak ada dah. Kau palau dia. Dia call betul bagi aku. Ramai-ramai jadikan aku diary. Ramai-ramai. Action. Okay, siapa-siapa nak dapatkan beg ni, ada kat beg kuning. Ni harga dia RM30. Boleh bawa jalan-jalan ke kelas ataupun ke Sungai Besi, okey? Sekarang kita dah sampai dekat kedai. Jom tengok. Kedai apa? Kedai bernama Matilah Nak. Okeylah. Kedai pun tak tahu apa nama sebenarnya. Baru parking, lepas tu sampai-sampai dah. Kita dah sampai. Jom lah tengok kedai apa. Let's go. Okey, dah sampai. Ke tepi kali ni. Allah. Kita nak pilih kad. Oh, pilih kad. Okay, jom. Teleng. Pilih. Pilih yang paling busuk. Ni benda tu. Ni best. Ambil je. Ambil je. Letak main tu. Apa yang berterabun apa tu? Mana pilih. Mana? Congkak ambil congkak. Congkak ada je. Congkak semua ada. Tak syok. Kita nak main mamai. Ambil je. Ni omit. Omit kita ambil. Lagi snap. Ni ambil ni. Oh, sama. Ni cerita apa ni? Wow. Ada unu dia berterabur. Ambil yang unu ni. Okey dah, jom. Ni apa ni? Ambil ni. Jadah, ambil jadah. Oh, tak ya. Okey dah, jom. Kau ada iPad ada. Werewolf. Jom kita tandas. Kita tandas. Kita review tandas pula. Nak review tandas. Ni siapa? Ya. Ni siapa Tolong perkenalkan diri. Ni siapa? Tak dengar lah suara kau. Tengok tandas dia. Bodoh lah review tandas. Tandas dia ada jamban ya. Free. Bayar lah 1 jam RM15 ni lah. Jom. Ni siapa-siapa tahu kat mana ni, tolong komen. Nombor kita berapa ya? Okey, jumpa dekat meja. Okey, ni makan apa? Ni makan apa ni? Wow, banyak makan. Ramai. Ni siapa lah? Rasa lah. Apa tu? Kawan-kawan.
Okay. Baru lepas mangan-mangai. Okay, kita tengok ada orang buat maksiat kat dalam kereta ni. Buka slow. Wey, buat apa tu? Ici. Sekejap nak makan. Ha? Dah kenyang. Laju nak makan. Wey, ni kat mana ni? Chok Liang Cheng Chai. Mana yang boleh? Okay. Sekarang dah habis main tadi permainan. Permainan. Macam-macam pemain ni semangat masuk kereta ni. Allah, lubang. Sekarang kita dekat ni, quiz. Dekat tempat belajar tu. Sini ada orang. Okay. Okay, jom kita masuk. Sama men, kita dah sampai dekat ni, bilik atuk. Jom. Asal gelap sangat Kita dah sampai ni, bilik, nombor bilik dia 616045. Okay. Nampak? Terang nampak? Jom masuk. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak berbau Feel seram sangat berbau stocking sikit. Buka kasut. Uish, teruk. Bunyi sesemua orang. Buka kasut Kasut. Semua kasut letak sini. Okay. Kita review dia punya sinki tu. Tak payah je, cepat lah. Cepat. Ada mangkuk Maggi tak basuh, siapa punya tu? Mana satu bilik dia? Ni main redah je kan orang tengah berak ni. Assalamualaikum. Ada juga. Ada. Assalamualaikum. Ada dua. Dah. Dua. Oh, ni orang. Macam paranormal. Okay guys, sekarang kita dah masuk. Ada nampak kelibat tadi tu, buat tak tahu je. Guys. Eci. Ada apa? Tangan dalam selimut tu. Tangan kena dalam selimut tu. Eci, ni apa benda ni tu? Macam-macam hal nak kat sini. Kau tak panas ke? Aku masuk pun dah panas ni. Ya tu. Siapa tu? Okay. Kita jumpa nanti bila dia dah masuk toilet ke. Mana? Sekarang kita baru keluar daripada homestay. Daripada lift. Nak tengok Dobby tak? Tak. Jom tengok Dobby. Tak nak. Jom mana tengok Dobby. Aku lapar. Jadi kita akan ke mana? Ke kedai makan. Makan apa? Nantikan di Rembayung. Happy Chinese New Year. Ya Allah, besok puasa. Besok udah puasa. Alhamdulillah, udah puasa lagi aja. Semoga kalian sehat selalu teman-teman. Sehat selalu, diberikan umur panjang semuanya keluarganya ya Allah. Amin. Puasa. Yo, what's up my man?
FNC is here. Kita sekarang dekat bilik atuk. Nampak betapa rapinya susunan bilik atuk ni. Lama. Sekarang sedang menunggu dia habis solat. Lepas ni kita akan gerak ke tarawih, first tarawih untuk 2026. Let's go. Okay, kita dah siap-siap. Sudah handsome. Jom, solat tarawih. Sudah handsome. Solat isyak, bukan tarawih, isyak. Isyak. Aku rasa dah ketiga sekarang ni. Sudah lewat. Tarik. Lift mahal. Jago je. Okay, dah sampai ke masjid. Masjid mana ni tu? Masjid BSP. BSP. Okay, yang mana-mana tahu tu betapa meriah je masjid BSP pada Ramadan ni. Kita parking tepi jalan je sebab benda pun dah lambat, jadi parking pun dah penuh lah. Tengok berapa banyak kereta kat sini. Bising-bising apa? Parking kita dah dapat. Dalam kita tak tahu macam mana. Kita boleh dapat ke tak tempat. Kalau tak ada memang kita straight ke mamak je. Oh, Alhamdulillah kosong. Oh, tengah bersujud tu semua tu. Macam dah start solat je ni. Mana kepala sembilan ni? Ui, gila bah. Penuh dalam ni. Okay, solat dulu apa kerja Okay, Alhamdulillah dah lepas solat. Kereta. Tak ada lampu ya? Oh ya Allah, habislah bateri. Dah habis solat, betul sekarang nak pergi mana? Pergi moreh sekejap. Moreh, cak. Boleh cak. Engkau yang buka lampu tadi. Kau yang buka agak sikit. Weh, kereta. Aku tak buka langsung. Guys, ni dia. Kita punya cameraman sudah siap job dia. Oi, gila-gila bah. Gila bah ini. Ui, macam zaman-zaman 3GP tu. Ui, macam zaman-zaman 3GP dia punya kualiti. Itu yang atas kepala tu misai ke rambut ni? Macam lebih kepada misai ni. Ya, betul misai yang orang tebal. Tebal tak kat sini. Macam misai buat doyok kau letak atas kepala tu. Sorry lah, aku cakap kan. Sorry lah. Oh, lebih-lebih sangat. Okay, sorry. Okay. Ya. Gerak terus. Bye. Okay. Dah makan semua. Okay. Okay, bye guys. Okay, kita dah habis program kita hari ni. Lepak-lepak, makan-makan. Lepas tu ada main game sikit. Adalah berlaku kes-kes sikit tapi tak nak cerita lah. Ada dalam video. Nak tahu. Nak tahu? Kisah apa? Cerita dia begini, geng. Cerita dia begini. Ada yang satu tu, lepas tu yang satu ni, lepas tu memang tak jadi apa, geng. Apa? Okay lah, dah habis dah. Kita pun dah pukul apa? Dah pukul 1:30 hari. 1:30 hari. Pukul apa? 11:45 ke? Yalah. Okay. Tak ada apa dah ni. Jumpa di konten yang seterusnya lah. Kalau ada apa-apa cadangan, planning ataupun sponsor, boleh terterakan nombor di sini, di sana ataupun di atas. Okay, jumpa di next konten. Mungkin lepas ni kita akan pergi jauh sikit. Okay lah, bye. See you the next content.